3 bulan. Bulan ketiga dia makan syuruto tu kan, 2 secik syuruto setiap hari. Dia boleh ingat balik tempat tidur dia, dia boleh ingat balik toilet dia kat mana. Bangun pagi dia boleh mandi sendiri. Dia bangun pagi dia boleh tahu dia nak makan, dia urus diri dia sendiri 100%. Dia masa umur dia lebih kurang 96 tu, dia nyanyuk teruk dah. Tapi sebelum tu lagi lah. Okay, sebelum tu dia nyanyuk teruk sampai tahap dia memang kencing berak merata. Okay, dia dah main dengan najis dia berak merata semua kan. So we all tak tahu nak buat macam mana. I tak jaga tapi adik I yang kecil sekali jaga. So I just cakap dekat dia, kita try bagi syuruto. Sebab sebelum tu kita dah try bagi syuruto dekat mak tapi tak bagi dekat dia, okay. So kita bagi dia pakai pakaian Alora dan kita bagi dia makan syuruto. So dalam tempoh 3 bulan, bulan ketiga dia makan syuruto tu kan, 2 secik syuruto setiap hari. Dia boleh ingat balik tempat tidur dia, dia boleh ingat balik toilet dia kat mana. Bangun pagi dia boleh mandi sendiri. Dia bangun pagi dia boleh tahu dia nak makan, dia urus diri dia sendiri 100%. So I rasa macam wow, amazing sangat, betul tak kan? Ya, sebab sebelum tu we all hari-hari bergaduh dengan dia. Orang nyanyuk, dia bangun pagi, dia tak mau mandi kan, dia tak mau makan kan, dia macam budak kan. So kita memang kata apa, hari-hari rasa macam stres lah sebab dia tak susah nak handle dia. Tapi you bayangkan selepas kita bagi syuruto, dia boleh urus diri dia sendiri sampailah dia dah meninggal. Yes, betul. Rugi kalau kata kita ada mak bapak, kita tak bantu dia dengan syuruto, dengan produk-produk BE ni. Sebab at least di penghujung hidup dia kita senang, dia pun senang juga. Kan? Betul tak? Okay. Sama-sama.